Saya rasa masih ramai lagi yang belum tahu betapa pentingnya daun pecah beling dan daun dukung anak ni. Baik, untuk hari ini saya akan terangkan apa akan jadi bila kita campurkan dua daun ini. Daun dukung anak, Aphilanthus neruri, nama saintifik. Di sebelah barat dipanggil stone breaker, iaitu pemecah batu. Daun pecah beling, Strobilanthes crispa. Daun pecah beling ni banyak digunakan di sebelah Asia Tenggara. Satu daun pecahkan batu karang dan satu lagi daun melarutkan batu karang. Jadi bila kita campurkan dua-dua sekali, dia jadi 20 kali ganda keberkesanan dia. Dia jadi super stone breaker. Dua daun ni dah banyak dikaji di beberapa universiti di Malaysia, di Miami, Amerika, di Sao Paulo, Brazil. Hasil daripada kajian, bila kita campur dua daun ni, terdapat vitamin C 4 kali ganda lebih tinggi berbanding oren, vitamin E 10 kali ganda lebih tinggi daripada telur, dan zat besi 5 kali ganda lebih tinggi berbanding bayam, kalsium 6 kali ganda berbanding susu, dan magnesium 9 kali ganda lebih tinggi berbanding pisang. Itu dari khasiat vitamin. Kalau khasiat bahan-bahan aktif pula, dia ada catechin dan filatin. Dua khasiat ini yang akan pecahkan dan larutkan batu karang. Kemudian saponin, cuci buah pinggang. Beta sitosterol dan cinnamic acid lawan jangkitan bakteria dan virus pada buah pinggang dan salur kencing. Bab ini saya kena tekankan, khasiat-khasiat ni ada dalam daun lain, tapi tak sekuat di dalam gabungan daun dukung anak dan daun pecah beling. Lain daun, lain fungsinya. Jadi gabungan dua daun ni, khasiat dia khas untuk masalah kencing, buah pinggang dan batu karang.